Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Selamat datang ke audio siar kesedaran bertajuk Kebergantungan Generasi Alpha terhadap Teknologi Digital. Saya Nursyaratul Hidayah selaku moderator hari ini dan bersama saya seorang pepengaruh digital iaitu Muhammad Qayyum. Untuk permulaan, siapakah sebenarnya generasi Alpha dan bagaimanakah mereka menggunakan teknologi dalam kehidupan harian? Terima kasih Syadatul. Generasi Alpha merujuk kepada golongan yang lahir sekitar tahun 2010 ke atas. Mereka membesar dalam dunia yang dikelilingi internet, kecerdasan buatan, media sosial dan pembelajaran digital. Menurut laporan data Reportal 2025, pengguna internet di Malaysia melebihi 97% populasi, manakala purata masa penggunaan internet harian rakyat Malaysia ialah lebih 8 jam sehari. Ini menunjukkan teknologi bukan lagi pilihan tetapi telah menjadi sebahagian daripada gaya hidup generasi muda. Kanak-kanak seawal usia tadika sudah menggunakan tablet untuk belajar, menonton video pendidikan di YouTube dan berkomunikasi melalui aplikasi digital. Namun, kebergantungan melampau membawa kesan besar terhadap pembelajaran dan pembentukan sosial. Walaupun teknologi membantu akses ilmu selaras dengan SDG 4 iaitu pendidikan berkualiti, terlalu bergantung kepada gadget boleh menyebabkan pelajar kurang fokus, cepat bosan dan sukar berfikir secara kritikal tanpa bantuan teknologi. Menarik, jadi selain kesan terhadap pembelajaran, apakah cabaran sosial yang semakin ketara dalam kalangan generasi Alpha hari ini? Antara isu semasa yang membimbangkan ialah buli cyber. Kementerian Pendidikan Malaysia melaporkan peningkatan kes buli termasuk buli dalam talian yang melibatkan pelajar sekolah. Malah, isu vape dalam kalangan pelajar turut meningkat kerana promosi tersembunyi dan pengaruh trend dalam media sosial. Dari sudut kesihatan pula, Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO menekankan bahawa penggunaan skrin berlebihan boleh meningkatkan risiko masalah mental seperti keresahan, kurang tidur dan kemurungan. Ini berkait rapat dengan SDG 3 iaitu kesihatan yang baik dan kesejahteraan. Jika keadaan ini berterusan, apakah implikasi jangka panjang terhadap pembangunan negara dan ekonomi Malaysia? Dalam jangka panjang, Malaysia mungkin memiliki generasi yang celik teknologi tetapi kurang daya tahan emosi, disiplin dan kemahiran insaniah. Sedangkan masa depan pekerjaan memerlukan keseimbangan antara kemahiran digital dan nilai kemanusiaan. Menurut World Economic Forum 2025, hampir 44% kemahiran pekerjaan akan berubah dalam tempoh 5 tahun akibat automasi dan AI. Jika dibimbing dengan betul, generasi Alpha mampu menjadi tenaga kerja berkemahiran tinggi yang meningkatkan produktiviti dan inovasi negara selaras dengan SDG 8 iaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Sebab itu, ibu bapa, sekolah, kerajaan dan masyarakat perlu memainkan peranan dalam mendidik penggunaan teknologi secara berkala dan seimbang. Sebagai penutup, jelas bahawa teknologi memberi manfaat besar kepada generasi Alpha. Tetapi, tanpa kawalan dan pendidikan nilai yang kukuh, kesannya boleh menjejaskan masa depan sosial dan ekonomi negara. Terima kasih kepada panel jemputan dan kepada semua pendengar yang mengikuti audio siar ini.